Okey, soalan yang pertama. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad SAW? Aminah. Aminah. Okey, good. Di manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Di Mekah. Okey, good. Siapakah datuk Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Hah? Abdul Abdul Muttalib. Muttalib. Abdul Muttalib. Okey, good. Apakah pekerjaan Nabi Muhammad ketika muda? Berdagang. Dagang. Pengembala kambing. Pengembala kambing. Ah, Pengembala kambing masa dia kecil lah. Ha. Bila dia besar sikit, dia meniaga. Dia Meniaga. meniaga, dia bawa kafilah dagang Khadijah. Pergi ke mana? Syam. Pergi ke Bukan. Syam. Syam, Syam. Siapakah isteri pertama Nabi Muhammad? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah. Siapa yang jawab first kali tadi? Jadi Wajidi. Amra ni siapa kan Amra? Nak dengar suara Amra? Apa khabar Amra? Amra ni siapa? Nak dengar suara Amra? Dah baru masuk tu. Silakan kenalkan nama. Tak apalah. Sambil-sambil jawab sama-sama. Apakah gelaran Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul? Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Jujur. Yang Jujur. dipercayai. Jujur pun betul jugalah. Okey, siapakah ibu susuan Nabi Muhammad? Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah disusukan Nabi ketika Nabi masih kecil. Okey, soalan nombor 8. Siapakah bapa Nabi Muhammad? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah, Muttalib. bagus. Di manakah Nabi menerima wahyu? Di Gua Hira. Di Gua Hira. Bagus ni korang ni. Bukit Apa? Nur. Gua Hira. Okey? Ah, Bukan Gua Thur. Gua Hira. Gua Thur waktu Nabi Bukit Nur. berhijrah. Okey, Gua Hira dekat Bukit Nur. Betul. Jabal Nur. Okey, Bukit Nur. Apakah wahyu pertama yang diterima Nabi? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, good. Surah Iqra, Surah Al-Alaq 1 hingga 5. Siapakah orang pertama memeluk agama Islam? Siti Khadijah. Khadijah. Di kalangan perempuan, isteri Nabi lah. Kalau di kalangan lelaki, siapa? Sahabat tu. Sahabat Nabi Abu Bakar. Kan? Abu Bakar. Okey, good. Seterusnya, ke manakah Nabi berhijrah dari Mekah? Ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah? Ke Habsyah. Ke Kuba. Pergi Habsyah tu Nabi tak pergi tau. Nabi tak join tau. Ke Nabi join Taif. tak? Ke Taif. Sudah. Nabi berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah. Maksudnya peristiwa hijrah lah yang dekat sini lah soalan ni merujuk kepada peristiwa hijrah. Amy baru masuk. Apa khabar Amy? Nak dengar suara Amy? Baik. Amy sihat? Baik. Pergi sekolah tak tadi? Pergi. Wah, bagus-bagus. Ada orang tak pergi sekolah hari ni. Okey, seterusnya. Siapakah sahabat yang menemani Nabi ketika hijrah? Abu Bakar. Abu Bakar, bagus. Okey, jawab ramai-ramai jawab sama-sama Nombor 14. Apakah nama peperangan pertama dalam Islam? Perang Badar. Badar. Perang Badar. Bagus. Okey. Soalan seterusnya. Berapakah umur Nabi ketika menerima wahyu pertama? 40. 40 tahun. Siapakah bapa saudara yang menjaga Nabi selepas datuknya meninggal? Abu Talib. Abu Talib. Bagus. Apakah peristiwa penting sebelum hijrah ke Madinah? Kita ada baca last week. Siapa ingat? Peristiwa
Isra dan Mi'raj. Mi'raj. Isra dari mana ke mana? Dari Haram ke Masjid Aqsa. Masjid Haram pergi ke Masjid Aqsa. Kalau Aqsa. Mi'raj, Dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Bagusnya. Anak siapa ni? Bagus sangat ni. Okey, siapakah yang menggantikan Nabi tidur di tempat baginda semasa hijrah? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Untuk apa? Mengelirukan musuh. Musuh. Apakah tujuan hijrah Nabi ke Madinah? Berdakwah. Untuk berdakwah menyebarkan Islam dengan aman. Okey. Apakah nama perjanjian antara Nabi dan penduduk Madinah? Perjanjian Aqabah. Aqabah. Ya ke Aqabah? Kalau dengan penduduk Madinah ni, Piagam Madinah jawapan dia. Piagam Madinah ni perlembagaan negara lah. And kalau kita perlembagaan persekutuan kan, zaman Nabi Piagam Madinah. Alright. Aqabah betul juga Boleh cek balik nanti. Okey, seterusnya. Ni kita soalan lagi Apakah nama penuh Nabi Muhammad? Muhammad bin Muhammad bin Abdullah. Lagi? bin Abdul Muttalib Lagi? bin Hisham. bin Hisham Bin Hisham ke Hashim? bin Hashim. Hashim. Okey. Nabi Muhammad berasal daripada kaum apa? Kaum Quraisy. Kaum Arab Quraisy. Quraisy. Apakah nama kabilah Nabi Muhammad? Nama kabilah ni suku kaum yang lagi kecil lah kan? Quraisy, Arab Quraisy. Tapi dalam Arab Quraisy tu Nabi ada satu lagi nama kaum dia. Nama kabilah dia. Bani? Bani Hashim. Betul, Bani Hashim. Kan? Kaum Bani Hashim ni lah yang kena boykot masa Nabi berdakwah selama 3 tahun kan? Dakwah secara Rahsia. rahsia. Alright. Siapakah anak perempuan Nabi Muhammad? Ummu Kalsum. Muqassam Fatimah. Fatimah Zainab. Iya. Nah, Okey. Apakah sifat utama Nabi Muhammad? tujuh. Amanah. Jujur. Jujur, amanah. Al-Amin. Amanah. Dipercayai. Okey, malaikat apakah nama malaikat yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Okey, good. Apakah agama masyarakat Arab sebelum datang Islam? Yahudi. Yahudi. Sepatutnya tak boleh letak agama. Mereka hidup dalam zaman jahiliah iaitu syirikkan Allah dan menyembah berhala. Okey? Okey. Zaman sebelum tu kan ada Nabi Musa kitab Taurat. Kemudian ada Nabi Isa kitab Injil. Lepas tu terputus, tak ada nabi lepas tu. Jadi Arab waktu tu dia sembahlah patung ni. Ada orang yang baik, and then orang baik tu meninggal, dia buat jadi patung, and then dia sembah patung orang baik itu. Macam itulah situasi Arab jahiliah waktu tu. Dia menyembah patung berhala. Soalan seterusnya, apakah maksud hijrah? Berpindah satu tempat ke satu tempat. Tempat yang lain. Okey, kalau berhijrah dari sudut istilah, kalau dalam sirah, apa maksud dia? Berpindah dari Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah. Sofia duduk cepat. Jawab soalan sekali. Okey, siapakah sahabat Nabi yang beriman yang pertama dalam kalangan lelaki dewasa? Abu Bakar. Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Okey, apakah tentangan utama terhadap dakwah Nabi di Mekah? Tentangan utama orang Quraisy. Jawapan dia orang Quraisy. Sebab orang Quraisy menentang dakwah Nabi. Apakah nama tahun kesedihan Nabi? Tahun kesedihan. Tahun Amul Huzni, tahun kesedihan, iaitu ketika
Siapa yang meninggal waktu tahun kesedihan tu? Siti Khadijah Siti dengan Abu Khadijah dengan Abu Talib. Talib. Khadijah dengan Abu Talib. Bagus. Siapakah raja yang melindungi umat Islam di Habsyah? An-Najasyi. Raja Najasyi. Bagusnya. Siapa yang jawab tadi tu? Jadi. Syekal. Fajri lagi, siapa tadi? Jawab lagi. Syekal. Syekal jawab juga lagi. Siapa jawab lagi? Anas. Anas jawab juga. Sumayyah jawab tak? Amy jawab, Amy. Amy tak dengar suara Amy. Okey, apakah nama peristiwa Nabi pergi ke Taif? Dakwah Taif. Okey. Nabi pergi dakwah dekat Taif, tapi apa? Nabi kena apa? Dicaci. Baling batu. Kena baling batu sampai Darah. berdarah dekat kaki Nabi. Alright. Seterusnya. Okey. Apakah nama peperangan yang berlaku pada tahun 3 Hijrah? Perang Uhud. Perang Uhud tahun 3 Hijrah. Perang Badar tahun apa, Sofia? 17 Ramadan. Tahun ke berapa? Tahun kedua. Bukan Ramadan. Perang. Sebab yang mula-mula sekali perang Badar. Lepas tu perang Uhud. Okey. Siapakah pemanah yang meninggalkan posisi dalam perang Uhud? Tentera Islam lah kan? Okey. Apakah nama peperangan yang menggunakan parit? Perang Khandaq. Perang Khandaq. Khandaq tu maksudnya parit. Kenapa kena gali parit? Sebab kawasan Bagi orang kafir tak boleh masuk ke Madinah. Supaya orang kafir tak boleh masuk ke Madinah. Siapakah yang mencadangkan strategi menggali parit? Nabi Muhammad. Sahabat Nabi. Salman bin Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Okay, Ustaz ulang balik. Siapakah sahabat Nabi yang mencadangkan menggali parit dalam perang Khandaq? Salman bin Farisi. Salman Al-Farisi. Sofia baru join. Okey, seterusnya. Apakah peristiwa ataupun peristiwa pembukaan Mekah dikenali sebagai apa? Pembukaan Mekah. Kalau bahasa Arab dia ialah Fathu Makkah. Tahu tak pembukaan Mekah ni maksud dia apa? Maksud dia bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, and then berlaku perang, and then sampailah Nabi buat perjanjian dengan orang Mekah, Nabi patah balik ke Mekah, dan waktu tu orang Mekah semua beriman kepada Nabi Muhammad. Dan waktu itulah nama peristiwanya dikenali sebagai Fathu Mekah. Okey, pembukaan Mekah. Tapi ini tak ada dalam silibus kita. Belumlah dalam darjah 4 yang kita baca tak ada lagi dalam tentang Fathu Mekah. Tapi Fathu Mekah adalah peristiwa yang sangat penting apabila Islam dah tersebar luas, ramai orang masuk Islam berbondong-bondong. Okey. Apakah sikap Nabi Muhammad ketika berjaya buka Mekah? Gembira. Memberi kemaafan. Dia maafkan orang-orang kafir Mekah waktu tu. Alright. Okey, ni soalan subjektif sikit. Okey. Mengapakah Nabi Muhammad digelar Al-Amin sebelum menjadi Rasul? Sebab dia dipercayai. Okey. Jujur dan amanah sebelum dia berdakwah lah. Dia menerima gelar. Sebelum dia jadi Nabi, orang dah kenal dia sebagai Al-Amin. Apakah pengajaran untuk kita hari ini? Jangan berlagak. Pasal Nabi. Kita kena contohi Nabi bersikap amanah, jujur. Okey. Maksud dia orang kafir waktu tu, walaupun orang tu, maksudnya Nabi memang terkenal dengan kebaikan, dengan jujur dan amanah dan dipercayai. Okey.
Mengapakah Nabi memilih untuk berhijrah ke Madinah bukannya ke tempat lain? Sebab penduduk Madinah. Penduduk Sebab penduduk Madinah. Madinah, Mengalu-alukan baginda. wow, menerima Islam dan bersedia membantu Nabi, mengalu-alukan baginda. Okey, dan hijrah dibuat untuk keselamatan dan kembangkan Islam. So takkanlah kita nak pergi tempat yang orang tak kenal kita dan tak nak terima kita kan? Mestilah kita pergi tempat yang orang nak terima kita dan mengalu-alukan kita. Okey. Apakah hikmah di sebalik peristiwa hijrah Nabi? Agama Islam tersebar luas. Lagi? Menyatukan kaum muhajirin dan ansor. Okey, lagi? Menguatkan umat Islam. Okay, good. Betul, betul. Semua yang jawab tu betul. Bagus, bagus. Mengapakah Nabi tetap berdakwah walaupun ditentang oleh kaum Quraisy? 3 tahun, okey, Nabi berdakwah secara rahsia. Lepas tu Nabi berdakwah secara terang-terangan selepas 3 tahun. Dan Nabi ditentang sampai Bani Hashim diboykot. Soalan dia, kenapa Nabi tetap juga berdakwah? Arahan Allah. Dan agama Islam. Ya, Nabi buat sebab tu ala arahan Allah dan Nabi bertanggungjawab dia sebagai Rasul. Dia terima wahyu kan. Wahyu tu tanggungjawab, amanah. Kena buatlah kerja-kerja tu. Kan? Nabi tak putus asa. So, pengajaran untuk amboi dia main mata pula. Semuanya dengan Sofia ni. Apa lah. Hey, comel, comel. Macam mana ustaz-ustaz ajar korang dekat sekolah Tengok muka-muka comel-comel macam ni, macam mana nak fokus mengajar? Alright, seterusnya. Okey, tadi kita cakap Nabi tetap berdakwah sebab Nabi tunaikan tanggungjawab sebagai Rasul, melaksanakan arahan Allah untuk berdakwah walaupun Nabi kena baling batu dekat Taif. Walaupun Nabi kena seksa, kena baling najis, kena baling duri. Macam-macam kisah kan kita baca tentang penentangan kaum Quraisy. Okey. Bagaimanakah kita boleh mencontohi akhlak Nabi dalam berniaga? Berjujur. Tidak Jujur, putus asa. amanah, tidak menipu, tidak mengambil kesempatan. Nabi berniaga waktu bila tadi kita cakap? Remaja. Remaja. Waktu remaja, dia muda, dia ikut rombongan siapa? Rombongan pergi ke Syam. Rombongan Khadijah. Dia pekerja yang baik. Okey. Apakah kesan kalau seseorang itu tidak bersikap amanah seperti Nabi? Kalau tak amanah jadi apa? Orang tak suka kita. Orang tak suka kita, orang tak percaya kita. Jadi macam mana nak sampaikan dakwah? Bagus, siapa yang jawab tu? Okey, mengapakah peristiwa Isra' dan Mi'raj penting dalam kehidupan umat Islam? Ni last week kita baca. Apakah yang berlaku? Ingat lagi tak apa yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj? Turun perintah solat. Turunkan waktu solat. Perintah solat 5 waktu lagi. Menunjukkan Nabi kebesaran jumpa. Allah. Apa dia? Siapa cakap tadi? Peristiwa tu penting sebab nak menunjukkan kebesaran Allah. Allah boleh buat benda yang mustahil. Isra' dan Mi'raj. Kemudian Allah Ta'ala bagi perintah solat 5 waktu. Okey. Seterusnya, bagaimanakah peranan Siti Khadijah membantu perjuangan Nabi? Siti Khadijah buat apa? Menyokong. Menyokong Rasulullah. Lagi? Bila Nabi dapat wahyu tu, Nabi kan menggeletar kan? Takut lah. So, apa Khadijah buat? Menyelimutkan baginda. Ha? Menyelimutkan baginda. Menyelimutkan baginda tu maksud dia apa? Menenangkan baginda. Kemudian bila Nabi berdakwah, Sayyidah Khadijah memeluk agama Islam. Dia terima dakwah Nabi. Okay, good. Kenapa? Soalan dia, mengapakah Sayyidina Abu Bakar
sanggup menemani Nabi Muhammad ketika hijrah walaupun bahaya? Dia nak tolong Nabi. Nak tolong Nabi lagi, dia sayang dekat Nabi lagi, iman dia kuat. Dia percaya dengan Nabi. Seterusnya, apakah pengajaran daripada peristiwa Nabi bersembunyi di Gua Thur? Ingat lagi tak? Ada sarang laba-laba. Apa pengajaran dia? Apa pengajaran dia? Sebutkan pengajaran. Kita perlu Minta bantuan Allah. berusaha dan bertawakal kepada Allah. Lagi apa? Pengajaran lagi. Kita kena ada strategi, kan? Maksudnya daripada kan kita cakap hari tu, dia tutup pula ni. Kan kita kata daripada Mekah, dia nak terus pergi Madinah kan? Tapi dia tak terus pergi. Dia pergi tempat lain dulu. Dia pergi Gua Thur dulu. Macam tu. Supaya orang tak terus cari jalan pergi ke Madinah. Maksudnya dia menyorok. Maksudnya ada strategi. Ada apa? Strategi. Ya, bagus. Sekejap. Mana soalan tadi? Bagaimanakah? Ini Fathu Makkah. Okey, mengapakah? Okey, apakah perubahan yang dibawa Nabi kepada masyarakat Arab? Ni pening sikit soalan ni. Faham tak? Masyarakat Arab jahiliah, kemudian Nabi bawa Islam. So, apa yang berlaku? Apa yang berubah? Masyarakat masuk Islam. Lagi? Masuk Islam lagi? Meninggalkan Bahala. meninggalkan amalan Meninggalkan larangan jahiliah. Allah. Meninggalkan akhlak yang buruk, menjadi orang yang baik, orang yang beriman, berakhlak mulia. Hidup dengan peraturan. Apakah pengajaran daripada peristiwa persaudaraan Muhajirin dan Ansar ketika hijrah, selepas hijrah? Apa pengajaran dia? Perlu merapatkan hubungan. Merapatkan hubungan sesama Muslim, saling membantu, saling berkongsi, tak kedekut, tak pentingkan diri sendiri, utamakan orang yang satu akidah. Itu pengajaran dia. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Okey. Kalau Muhajirin tu maksud dia apa? Kaum. Orang Islam yang datang dari Jauh. Mekah. Kan dia datang dari Mekah dengan Nabi, dari Mekah pergi ke Madinah kan. So orang yang datang dari jauh dari luar Madinah tu, datang dari Mekah tu namanya Muhajirin. Maksudnya orang Islam yang beriman dekat Mekah, dia pergi ke Madinah. Maksud orang Islam yang dah ada dekat Madinah tu kita panggil apa? Ansar. Dalam kaum Ansar tu, orang yang dekat Madinah tu, ada dua kaum yang terbesar. Apa kaum apa yang ada situ? Aus dan Khazraj. Faham? So, sekarang ni kaum Aus dan Khazraj. Alright, seterusnya. Mengapakah strategi penting dalam perang Khandaq? Mengelirukan musuh, menghalang musuh dengan bijak. Okey. Apakah pengajaran daripada kesilapan tentera Islam dalam perang Uhud? Jangan tamak. Jangan tamak harta. Lagi? Dengar arahan ketua. Dengar arahan ketua, bertindak mengikut arahan. Okey, apa arahan Nabi waktu tu? Jangan tinggalkan bukit. Bukit. Golongan pemanah, dia duduk atas bukit kan, Nabi kata kan?
Jadi bila yang orang dekat bawah tu perang nampak macam dah menang kan. Bila dah menang, banyaklah dapat harta. Dapat pedang lah, dapat kuda lah, dapat peluru lah, apa semua kan. Jadi orang yang atas bukit tadi ni, pemanah tadi ni, dia nampak apa? Ha, Dia nampak dia nampak harta perang. Dia nak turun, nak kutip harta perang tu. Tapi Nabi dah pesan dah sebelum tu, Nabi kata apa? Jangan turun. Jangan Jangan tinggal. turun. Jangan turun. Duduk je kat atas tu. Stay. Kalau ada musuh, dia boleh tembak, dia boleh panah. Tapi apa yang berlaku ialah pemanah dia turun, dia kutip lah pedang ke, ada makanan ke, ada apa ke. Dia kutip. Tiba-tiba tentera musuh datang dari belakang, serang dia orang. So tak ada backup dah. So kalau kita boleh bayangkanlah situasi macam tu kan. Alright. Faham tak ni Ustaz cerita ni? Faham. Faham. Bagus. Alright, seterusnya. Mengapakah kita kena belajar sirah Nabi? Supaya tahu tahu dapat sejarah tahu Nabi. kisah hidup Nabi. Lagi? Mengambil pengajaran daripada kisah hidup Nabi. Dapat tahu lagi banyak pasal Nabi. Kita belajar sirah untuk mencontohi akhlak Nabi dan menjalani kehidupan dengan betul. Contohlah sekarang ni kan, kita nak berdakwah kan. Kalau macam ustaz kan, ustaz buat konten kat media sosial. Lepas tu ustaz kena marah lah, orang tak suka kat ustaz lah. Tapi ustaz cakap apa? Ustaz kata, oi Nabi lagi lah dahsyat, bukan setakat kena marah. Kena baling batu apa semua kan. Jadi ustaz rasa okay fine. Ustaz kena marah sikit, ustaz kena bertenang, bersabar. Nabi Muhammad kena lagi teruk. Macam tu. So contoh juga kalau pelajar. Apa pelajar punya pengajaran yang pelajar boleh dapat? Sebagai seorang Sabar. pelajar. Apa dia Sofia? Bersabar. Bersabar apa? Tak buat Sabar. homework. Sabar buat homework lagi. Kena marah dengan cikgu. Kena marah dengan cikgu lagi. Tak mengeluh. Tak mengeluh walaupun homework banyak lagi. Dengar Ustaz kata. Jaga kerja. Dengar Ha. kata. Dengar kata ibu bapa. Dengar kata cikgu. Buat latihan. Susah ke nak belajar? Nak tanya Ashraf Wajdi. Susah ke nak belajar Ashraf? Tak. Kenapa tak susah? Sebab kalau faham tak susah. Kalau faham tak susah. Tapi kalau nak main ke nak belajar? Belajar. Nak belajar. Yelah nak main kena belajar. Betul ke Wajdi? Hari tu tengok asyik main phone je. Macam mana? Saya belajar lah. Phone saya bateri. Tak, hari tu dekat rumah Syekal hari tu. Main, tak apalah tu. Itu beraya kan. Beraya tak apa. Bukan. Alright, good. Jadi maksud dia pengajaran, mungkin soalan akan keluar sebagai pelajar, apakah pengajaran daripada subjek sirah? So cakap lah. Sebagai pelajar, kita kena mencontohi akhlak Nabi dalam berdakwah, kena bersabar, kena berdoa, bertawakal kepada Allah. Okey. Soalan lagi ya. Ini kat buku pula. Boleh lagi sikit lagi? Lagi 2 minit. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 3 tahun. Bukan. 2. 10 kan? Maksudnya Nabi dapat wahyu umur 40. Lepas tu Nabi duduk kat Mekah tu 3 tahun berdakwah secara rahsia, 7 tahun berdakwah secara terbuka. Lepas tu berlakulah peristiwa Isra' Mi'raj, peristiwa kena boykot apa semua kan. Dan pada tahun ke-10 baru Nabi pergi ke Madinah untuk berdakwah. 10 tahun Okey, 10 tahun. Okey. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi sampai ke satu tempat dan membuat masjid pertama dekat situ. Masjid tu nama apa?
Masjid Kuba. Kuba. Masjid Kuba. Ba. Bagus. Okey, jihad ada dua jenis. Kalau dalam buku teks lah kan. Jihad pertama, jihad apa? Jihad asghar. Jihad akbar. Jihad asghar ni jihad yang kecil. Maksud dia apa? Kita berperang kan? Tu jihad asghar. Kalau jihad akbar, melawan hawa nafsu. Okey. Perang Khandaq berlaku pada tahun ke berapa Hijrah? Ke 3. Ke. Uish, ketiga tadi Uhud. 5. 7. 7. Sudah. Sudah. Sekejap. Kita buka buku sekejap. Dia. Perang Khandaq berlaku pada tahun berapa Hijrah? Kelima hijrah. 5 Hijrah. Perang Khandaq juga dikenali sebagai Perang Ahzab. Okay, and then strategi utama dia ialah menggali parit di sekeliling Madinah atas cadangan sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Okay, good. Alright. Seterusnya. Tahun kelima Kalau perang Uhud tadi tahun ke berapa? 3. 3. Kalau perang Badar? 2. Sudah. 2. Perang Badar pada tahun 2. Maksudnya tahun pertama tak ada perang. Tahun kedua ada perang Badar. Tahun ketiga ada perang Uhud. Tahun kelima ada perang Khandaq. Berapa Khandaq. orang tentera Islam di perang Badar? 70. 313. 313. 313. 313. 3, 1, 3. Perang tentera kafir berapa orang? 1000. 1000 lawan 313. Siapa yang menang? 313. 313 yang menang. Apakah faktor kemenangan 313? Jangan mudah buku data. Strategi. Lagi? Yang bagus. Dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah tu maksud dia apa? Usaha. Malaikat Allah. turun. Tentera di kalangan malaikat. Ada bacakan ayat tu kan? Ada. Tentera di kalangan malaikat. Maksud dia apa tentera di kalangan malaikat? Malaikat dia boleh tukar bentuk dari manusia tau. Tapi tak nampak. Malaikat bertukar jadi manusia dan melawan musuh Islam. Ada hadis yang malaikat Jibril, dia jumpa Nabi, dia pakai baju warna putih, rambut dia hitam, kemas, dan dia tanya Nabi, apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan. Kan yang tu tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang tu kisah Nabi malaikat Jibril, dia jadi manusia, dia jumpa dengan Nabi Muhammad. Alright. Itu sahaja pada malam ini. Terima kasih kerana join. Selamat membaca, mengulang kaji pelajaran. Terima kasih kepada join. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.